Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey guys, ini adalah kesambungan daripada kisah mengenai leluhur, sama ada boleh ataupun tak boleh. AJ ada terangkan pandangan AJ pada video yang sebelum ini, dan ini adalah part 2 ni. AJ nak tunjuk berkaitan dengan pandangan perawat. Ada 3 rawatan yang berbeza, perawat yang berbeza yang FJ ikutilah. Ada dalam kalangan perawat ni yang FJ setuju method dia dan ada yang tak setuju. Cuma berkaitan dengan leluhur ini, tajuk leluhur ini, ketiga-tiganya FJ setuju lah, menyatakan pandangan mereka tentang pendapat leluhur ini sama dengan pendapat FJ lah. Jadi guys, tanpa melengahkan masa lagi, kita tengok video yang pertama terlebih dahulu, okey? Sebenarnya ramai lagi orang tak faham mengenai leluhur ataupun jin khodam, saka keturunan. Masih lagi keliru. Ada orang kata leluhur ni bagus, pendamping ni bagus, leluhur ni pada leluhur yang baik. Dengar baik-baik. Dalam menyampaikan isu berkaitan dengan saka, khodam dan leluhur, kita perlu sangat berhati-hati. Khususnya untuk perawat di luar sana lah. Ilmu ni luas tuan-tuan. Dan kita sendiri masih banyak belajar kena banyak belajar daripada guru-guru dan ulama. Rujuklah dari guru. Namun berdasarkan pengalaman rawatan bertahun-tahun serta rujukan kepada nas, syarak, ada satu perkara penting yang perlu kita fahami, yang perlu masyarakat fahamlah. Apa dia tu? Apa yang disebut sebagai saka, penjaga, keturunan atau leluhur? Hakikatnya termasuk dalam golongan jin. Semua tu jin. Dia kata leluhur ni bukan jin, tak boleh. Dengar baik-baik lah. Dan dalam Islam tidak ada jin yang menjaga manusia untuk kebaikan yang sebenar. Dengar tu. Boleh? Mesti dia nak keistimewaan ataupun dia nak something daripada kita. Pada awalnya jin mungkin kelihatan membantu. Itulah dari segi merawat ke menjaga ke. Tapi memberi rasa kuat. Tu. Dia bagi rasa kuat, pandai atau terjaga, kononnya terjaga. Tapi ingat satu benda. Dalam jangka panjang, mereka membawa mudarat bukan sahaja kepada individu, malah kepada keturunan dan generasi selepas tu. Anak-anak, cucu-cucu yang akan tanggung nanti. Sepanjang merawat, saya bertemu ramai yang terikat dengan saka keturunan. Ataupun benda tu datang, dia kata dia leluhur. Sama ada saka dalam atau saka luar. Dan realitinya, tiada satu pun yang benar-benar membawa kebaikan. Jadi tuan-tuan kena faham baik-baik benda ni. Ramai dah terkena tipu. Dia kata dia leluhur. Hakikatnya dia adalah saka. Leluhur ni bukan tak wujud. Leluhur ni adalah keturunan yang atas tu. Contoh saya keturunan Kelantan. Leluhur ataupun Raja Jemban. Itu leluhur dari segi boleh jadi budaya kita, dari segi keturunan kita, background. Itu tak ada masalah. Minang ke apa. Tapi masalah sekarang masuklah pada aku dah leluhur kepada sekian. Itu jin. Mana ada leluhur boleh masuk kepada manusia? Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam surah Al-Jin bahawa manusia yang bergantung dan menjadikan jin sebagai khodam, penjaga, pendamping akan menyebabkan mereka bertambah sombong dan melampaui batas. Di sini bahayanya perkara tersebut apabila kebergantungan itu berlaku. Ia boleh mengheret seseorang kepada syirik tanpa sedar. Halus je permainan dia. Sebab itu Islam menutup pintu ini dengan tegas. Tak boleh buka, tak boleh cerita, tak boleh ada, tak boleh fikir. Hilangkan benda dalam fikiran kita. Cukuplah Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dialah sebaik-baik penjaga. Tiada makhluk gaib yang mampu menjaga kita lebih baik daripada Allah. Semoga Allah jaga kalian semua. Kita kembali kepada doa, ruqyah syar'iyah, tawakal dan amalan yang sahih. Tanpa ikatan gaib, tanpa warisan yang merosakkan keturunan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dan zuriat kita daripada kebergantungan kepada selainnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat leluhur, keturunan, tak ada masalah. Tapi kalau masuk dalam badan ni kata aku dah leluhur, hati-hati. Itu bukan leluhur. Itu namanya kebulu. Bye-bye. Okey guys, setelah melihat video yang pertama tadi, itu adalah penerangan daripada Ustaz Syafiq Prai. Okey, saya rasa ramai yang follow beliau berkaitan dengan leluhur ni, sama ada beliau menyatakan boleh ataupun tidak. Kemudian guys, yang kedua ni FJ ingat nak bagi kat 3 korang. Tapi FJ ingat sampai kedua sajalah guys, sebab nanti kalau tak video ni akan menjadi lebih panjang. Okey, video yang kedua ni daripada Ruqyah SG daripada Singapura, di mana FJ memang follow berkaitan dengan podcast dia, info yang diberikan dan sebagainya tentang
rawatan ruqyah syariah yang diamalkan. Ini adalah pandangan yang memang AJ ikut, memang sebiji AJ punya pandangan lah. Okey, jadi guys, tanpa melengahkan masa lagi, kita dengar terlebih dahulu akan ruqyah SG daripada penerangan Ustaz Ruk dengan Ustaz Tam mengenai leluhur ini. Okey. Dan Ustaz Tam pun dah tengok, saya pun dah tengok. InsyaAllah nanti ada masa nanti kita rungkai dan kita bedah siasat konten yang sedang viral sekarang ini mengenai apa leluhur. Leluhur lah, boleh cek inilah. Dan Boleh. yang paling yang mengejutkan saya adalah mengenai seorang wanita ini yang buat satu konten bersama seorang content creator dan kemudian seakan-akan boleh tahu leluhur tu siapa dan lebih macam nak cakap dijadikan sebagai mediator atau medium. Seakan-akan barang-barang gaib itu dimasukkan dalam beliau. Automatically saya teringat tentang kisah sebuah rawatan yang berlaku beberapa tahun lepas. Dan saya dengar berita mereka ni, golongan mereka yang beberapa tahun lepas buat cara begitu, mereka dah taubat. Tabarakallah, alhamdulillah. Seterusnya, okey. Tentang orang-orang yang kononnya boleh, saya jadikan Ustaz Tam medium contoh mediator lah. Boleh. Kalau anda maksudkan leluhur adalah daripada keturunan nenek moyang yang sudah meninggal. Boyan Mia. Saya boleh kebolehan untuk menarik roh itu dan masuk melalui Ustaz Tam dan bicara dengan saya. Tabarakallah, banyak sangat percanggahan. Try. Jadi sudut hukum agama. Contoh. Try. Okay. Yamlikha. Annyeong. Okay. Annyeonghaseyo. Bismillah. Sekarang masalah dia pakai Quran, itu yang lagi aku, ya Allah. Okay, kalau you mengguna Quran, kalau orang yang tak faham, dia akan rasa, pakai Quran Ustaz, takkan salah. Kan? What makes you think orang pengamal sihir tak baca Quran? Bukan kita tak bersihir. Dia orang cakap dia ajar nak sihir orang, pakai Quran, tulis dengan darah contoh. Ada tau. Wallahi konten seperti ini memang ada dalam kitab-kitab sihir. Dan saya okay, Ustaz Tamlikha, bertenang sekarang ni saya akan masukkan leluhur daripada keturunan Datuk ni yang ke-6, seorang panglima seketika dahulu di Terengganu. Bismillah. Okey. Bisa lama. Kamsahamnida. Oh, Korean. Pertama, di manakah dalil Nabi SAW orang yang meninggal yang berada di alam barzah boleh ditarik-tarik seperti itu dan dimasukkan dalam badan orang? Ingat, yang merasuk ada teorinya bukan daripada roh manusia, tapi daripada bangsa jin. So what makes you think yang masuk tu arwah atuk yang ke-6? Ya. Okay, tak ada manusia. Kalau Rasulullah tak sebut, suka tingkau lah nak buat apa. Rasulullah sebut, kalau matinya anak Adam terputus segala-galanya. Melainkan 3 lah amalan yang masih berterusan, iaitu doa anak soleh, ilmu bermanfaat dengan sedekah jariah. Jadi yang sedihnya, kita pula yang buat benda gini, kita rasa kita ada keupayaan dan kebolehan. Sedangkan dalam ruqyah syariah, ini perdukunan. Sorry to say, ini perdukunan. No matter how you nak menyelimutkan benda tu sebagai satu perkara yang boleh diterima akal, ini perdukunan. Okey, baik. Itulah pandangan dua orang daripada Ruqyah SG. Ruqyah SG ni dia popular di Singapura. Di Malaysia agak kurang AJ perasan, tapi ada juga followers daripada Malaysia, Brunei dan mungkin ada Indonesia pun ada juga, tapi followersnya based on Singapura. Tapi berkaitan dengan Ruqyah SG ni, ini adalah satu channel yang AJ follow podcast pasal dia memang selari dengan cara ataupun method Ruqyah syariah lah yang AJ pilih jalan itu untuk proses rawatan dan sebagainya. Okey. So guys, berdasarkan pandangan tadi, dia bawakan kalam ulama' dan sebagainya, lebih detail, lebih jelas berkaitan dengan hal leluhur ini sama ada boleh dan tak boleh. Itu adalah pandangan kami lah, dan diharapkanlah agar perkara ini pada masa akan datang Allah beri hidayah kepada semua orang yang terlibat untuk kembali ke jalan yang benar. Seperti yang IFJ cakap selalu berkaitan dengan jika ada sebarang
perselisihan di antara perkara-perkara yang berlaku, rujuklah kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi antara metod tadi korang perasan mana yang paling ikut Quran dan Sunnah punya pandangan. Kalau setakat cakap daripada mungkin ilmu orang dulu-dulu, ilmu orang dulu-dulu tu sebenarnya okey, dia macam ni. Ni ilmu orang dulu-dulu, ni Quran hadis, ulama yang bahas. Jadi kita nak ambil pandangan orang dulu-dulu ke ataupun kita nak ambil Quran hadis yang seperti Nabi kita? Kita orang Islam, Nabi dah pesan ikut Quran Sunnah tu. Jadi itu sebenarnya membuka fikiran mana yang sepatutnya kita ikut lah. Tapi ada orang kata tak semestinya tak betul. Sebenarnya ada juga orang yang akan berpandangan seperti ini. Dan macam FJ, aku akan galakkan semua orang dalam dunia ni untuk ikut Quran Sunnah punya pandangan dan pandangan ulama' lah. Berkaitan dengan boleh bersahabat tak dengan jin dan sebagainya, kalau tak silap majoriti ulama' memang tak benar kan akan berkawan, meminta tolong dan sebagainya dengan jin ini. Melainkan ada satu pandangan je daripada Ibnu Taymiyah kot, pandangan tersebut. Kalau tak silap FJ, dia menyatakan boleh, dia seorang yang kata boleh tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Bukannya dia kata boleh, you boleh buat, dia kan macam tu saja. Ulama tu bagi pandangan, dia kata boleh tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi syarat-syarat yang ketat tu bila baca balik, siapa yang nak maksudnya boleh berinteraction dengan jin tu, orang tu akhlak dia pun seperti ulama juga. Akhlak dia seperti ulama, ilmu dia pun seperti alim ulama juga. Baru dia boleh ada kebolehan, dia letakkan syarat boleh untuk berinteraksi lah ataupun berhubung dengan jin ini. Meletakkan syarat begitu. Jadi nak cari orang begitu guys, kita pun yalah, kita fikir sendiri lah, kita ni orang biasa, mungkin banyak melakukan kesalahan dan sebagainya. Kita buka internet pun tiba-tiba nanti naik gambar orang tak aurat tak sempurna dan sebagainya. Buka TV pun macam tu juga. Lepas tu dengar pula mungkin gosip-gosip dan sebagainya, mungkin bercakap-cakap tentang hal orang lain, fitnah dan sebagainya terkeluar yang tanpa kita perasan. Jadi kalau nak level yang macam tu, rasa-rasa kita layak tak untuk kita berinteraksi dengan jin? Itu pandangan ulama' seorang je yang bukan seorang lah, mungkin minoriti lah, dia menyatakan boleh tapi dengan syarat yang sangat ketat. Itu kita ikut cara Islamik lah. Tapi kalau you ikut kata orang dulu-dulu dan sebagainya, sebab tu kalau boleh lah, dia bagi pandangan lah, kita tinggalkan lah akan cakap-cakap yang macam tu ataupun pandangan macam tu. Ni orang dulu punya. Orang dulu tak semestinya betul guys. Orang-orang dulu punya amalan banyak yang tak betul. Sebab orang dulu amalkan mandi safar dan sebagainya, lepas tu tolak bala dan sebagainya, macam-macam lah. Lepas tu ada lilit kain hitam, benang hitam dan sebagainya. Amalan macam tu. Dan amalan-amalan macam tu memang ditolak lah. Walaupun itu amalan orang-orang lama kita, tapi tak semestinya betul lah. Jadi kalau ikut Islamnya, itu ditolak guys. Okay, so video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan nantikan video seram ataupun reaksi misteri yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.